Ramai orang cuba turunkan berat badan tetapi selalunya resultnya tak konsisten. Kadang-kadang dah turun lepas tu berat naik balik ataupun kadang-kadang diet kita dah kontrol tapi berat tak nak turun. Masalahnya bukan sebab atas usaha ataupun effort kita tetapi lebih kepada sistem kita yang tak betul. Jadi dalam video hari ini saya nak kongsikan 5 cara yang paling berkesan untuk kita turunkan berat badan secara konsisten dan juga sistematik. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Kalau anda baru dekat channel ni, nama saya Dr. Sani, saya seorang doktor perubatan dan dekat channel saya ni saya kongsikan info-info kesihatan yang sangat mudah difahami. Quick reminder guys, nak turunkan berat badan dengan konsisten tak perlu diet yang paling susah, tapi kita perlukan diet yang kita boleh konsisten dengan strategi yang betul. Cara pertama untuk kita turunkan berat badan adalah cara kita set up diet kita daripada mula. Ramai orang salah buat step diet ni daripada mula lagi. Simple framework yang saya guna adalah lepas kita dapatkan berapa calories yang kita perlukan untuk turunkan berat badan, kita perlu set up protein kita dulu, diikuti dengan lemak yang sihat dan baki tu baru kita boleh masukkan bilangan karbohidrat. Sebab apa protein dulu? Protein membantu kita kekal kenyang lebih lama dan juga protein membantu kita kekal otot kita. Lemak-lemak yang sihat pula membantu menstabilkan hormon dan juga make sure cravings kita ni terkawal. Karbohidrat pula kita boleh ikut keperluan. Selalunya untuk saya akan makan pada hujung minggu sahaja dalam kuantiti yang normal. Dari segi frekuensi ataupun kekerapan makan, anda tak perlu nak makan 5 ke 6 kali setiap hari. Dan lagi kurang meal frekuensi kita 1 ke 2 kali setiap hari, lagi kurang kesilapan ataupun error yang kita boleh buat. Dan yang paling penting, pastikan kita mendapat jumlah air yang secukupnya. Sebab kadang-kadang kita ingat kita lapar tetapi sebenarnya kita dah haga. Cara kedua untuk diet dengan efisien adalah pastikan tempoh diet kita tidak terlalu lama. Tempoh diet yang disyorkan adalah di antara 8 hingga 12 minggu, diikuti dengan maintenance phase antara 4 hingga 8 minggu. Sebab apa tempoh diet ni penting? Sebab kalau kita diet terlalu lama, hormon kita boleh kacau dan metabolism kita boleh drop. Diet secara cycle macam ni dia lebih realistik dan lebih sustainable dan untuk mengelakkan burnout. Cara yang ketiga untuk kita turunkan berat badan secara konsisten adalah dengan memastikan kita mendapat steps yang secukupnya. Sebab kita faham tak semua orang ada masa untuk spend masa dekat gym sejam ataupun 2 jam. Jadi kita boleh kutip 6,000 ke 8,000 steps daripada steps harian kita di tempat kerja kita ataupun di rumah. Berjalan untuk kutip steps ni sangatlah underrated sebab dengan berjalan ni kita dapat bakar calories, dia tak streskan badan kita sangat dan dia sangat sustainable. Kalau anda boleh kutip steps 8 ke 10,000 setiap hari, impact dia sangat besar untuk jangka masa yang panjang. Dan yang paling penting, low impact cardio macam ni tidak meningkatkan rasa kelaparan kita. Dan cara yang keempat untuk kita turunkan berat badan adalah dengan membuat resistance training ataupun latihan bebanan. Latihan bebanan ni sangat penting. Kalau boleh kita cuba masukkan 2 ke 3 kali seminggu selain daripada latihan berjalan tadi. Sebab saya tengok terlalu ramai orang fokus dekat cardio sahaja tanpa masukkan resistance training. Dengan kita buat resistance training, kita menguatkan otot kita, dia akan lebih mudah untuk kita bakar calories, untuk tingkatkan metabolism dan untuk maintain berat badan kita. Dan cara yang kelima untuk kita turunkan berat badan secara sistematik adalah untuk kita track progress kita dengan betul. Basically kita perlu timbang berat badan kita selang sehari dalam masa seminggu dan kita kena ambil purata berat badan kita dalam masa seminggu. Target penurunan berat badan adalah 500 gram setiap minggu. Selepas 1 ataupun 2 minggu, sekiranya berat badan anda tak turun 500 gram setiap minggu, anda perlu tingkatkan steps anda ataupun anda perlu kurangkan kalori seharian anda. Sebab diet ni konsep dia bukannya set it and forget it, dia adalah dynamic di mana anda perlu adjust mengikut progres badan anda. Jadi kesimpulannya guys, kalau anda nak turunkan berat badan anda secara konsisten dan juga sistematik, anda perlukan diet yang betul, tempoh yang jelas, tingkatkan movement harian anda, include strength training dan juga track progress anda. Diet kita ni dia bukan tentang cepat tapi dia berkaitan dengan sistem yang kita boleh ulang sehingga kita capai target. Lepas kita dah capai target kita boleh decide untuk either maintain dekat maintenance phase ataupun kalau kita tak puas hati lagi, kita boleh enter a new cycle of diet. That's the video guys. Saya harap masuk konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat dari video ini, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.